Hi guys, welcome back to Gadget. Kembali lagi dalam segmen 5 phone terbaik. Kali ni untuk harga bawah RM1,000. Dan seperti biasa, kita akan berpandukan harga Shopee, bukan harga masa phone tu keluar. And most of the smartphone ni adalah phone tahun ini. Mungkin ada satu je lah phone yang penghujung tahun lepas, but still sangat berbaloi lah untuk kita beli. That's why dia ada dalam top list ni. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan dengan tempat yang kelima. Tempat kelima jatuh kepada Honor X7E 5G. Design dia memang premium. Boleh katakan paling premium lah bagi phone bawah RM1,000 ni. Seriously, design dia sangat kemas dan rasa mahal walaupun harga dia bawah RM1,000. Kalau tak, dia punya kamera modul ni pun nampak solid. Dia punya design kamera ni macam phone buah tu kan. Dan lihat pada frame dia pun jenis yang flat. So secara keseluruhan, binaan dia ni memang sangat solid. Untuk display dia pula menggunakan IPS LCD yang berukuran 6.61 inci dengan refresh rate setinggi 120Hz. Walaupun phone ni dia punya display jenis IPS je, tapi taklah teruk sangat dia punya IPS tu. Warna masih pekat, warna masih lagi vibrant. So rasa best je lah kalau kita nak layan any entertainment pada display phone ni. Performance dia pula menggunakan Helio G81 Ultra. Jadi untuk penggunaan harian memang sangat lancar. Nak multitasking ataupun gaming, semuanya boleh jalan dengan baik. RAM je lah tak besar macam kebiasaan phone lain. Dia bagi 6GB je. Cuma dia ada Honor Turbo RAM sebesar 6GB. So total RAM dia jadi 12GB lah. Dan storage dia 256GB. Memang lebih daripada cukup lah storage besar macam ni. Untuk bateri dia pula, ini paling besar dalam ranking top 5. Dia hadir dengan 7500mAh. Besar gila. Sikit lagi ni jadi power bank. So kalau ada kapasiti bateri yang besar macam ni, of course lah dia punya bateri ni boleh tahan lebih daripada sehari. Cuma pengecasan je lah tak cukup, laju sikit. Dia ada 35W sahaja. Untuk kamera dia pula hadir dengan kamera utama 50MP. Jadi kalau tengok hasil gambar dia ni, dia ada detail yang banyak lah. Warna cantik dan HDR dia pun bagus. Even hasil low light dia pun okey lah untuk kita guna. Dan dia punya rakaman video, dia boleh rakam sehingga 1080p sahaja. Jadi kita boleh dapatkan Honor X7E 5G ni sekitar RM900 sahaja. Baiklah, tempat keempat jatuh kepada Nubia A5G. Phone ni boleh katakan yang paling unik sebab body dia nipis gila. Ketebalan dia hanya 5.9mm saja. Dia punya feeling pegang phone ni memang sangat berbeza lah, sangat lazat. Even dah sarung dia punya casing pun masih lagi rasa dia punya keseliman tu. Dan bukan setakat nipis je, tapi dia juga ada IP rating yang sangat tinggi. Dia ada IP68, IP69 dan juga IP69K. Dahsyat gila. Untuk display dia pun mewah juga. AMOLED 6.78 inci, resolusi 1.5K dan refresh rate setinggi 120Hz. So display dia memang cantik, warna pekat, scrolling smooth, layan movie pun rasa best je. Baiklah, performance dia pula, phone ni dikuasakan oleh Unisoc T8300. Untuk pengetahuan anda semua, Unisoc T8300 ni dia punya performance tu square lah. Dia lebih kurang macam Snapdragon 6 Gen 4. So dia taklah low sangat and taklah powerful sangat. Standard lah untuk smartphone harga bawah RM1,000 macam ni. So dia punya performance ni okey je kalau kita nak buat tugasan harian. Even nak layan gaming yang ringan-ringan macam Mobile Legends tu pun dia mampu running dengan baik. Bateri dia pula besar, 5000mAh, boleh guna untuk seharian. Dan dia punya pengecasan tu agak slow sikit lah. Slow sikit je daripada Honor tadi, yang mana dia ada 33W. Dan untuk kamera dia pula hadir dengan 50MP untuk kamera utama. Hasil dia cukup cantik, warna yang vivid, warna yang terus ready lah untuk kita share dekat media sosial. Even HDR dia pun cukup mantap. By this time, kita boleh dapatkan Nubia A5G ni sekitar RM950 sahaja. Tempat ketiga pula jatuh kepada Infinix Note Edge. Phone ni antara phone yang mengejutkan jugalah pada awal tahun itu hari sebab
dia datang dengan design yang berbeza lah berbanding phone Infinix yang sebelum ni. Kali ni design dia sangat slim, memang rasa premium bila pegang tu. Ada punya feel macam Nubia Air tadi. Cuma kali ni rasa lebih premium sedikit disebabkan dia punya finishing back panel, dia punya finishing frame, semuanya terasa premium je lah bila kita pegang. Rasa lebih mahal je. Dan dia punya display pun mahal juga. Dia ada LTPS AMOLED 6.78 inci, refresh rate 120Hz dan resolusi yang tinggi. Dia ada 1.5K. So kalau nak layan movie memang puas gila lah. Even nak scrolling pun memang rasa sangat smooth. Ada punya animation cantik. Cuma tu lah display dia ni jenis yang curve sikit. Performance dia pula menggunakan MediaTek Dimensity 7100 dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB. LPDDR5X pula tu memang padu gila. Dan walaupun bukan chipset yang paling berkuasa lah dalam ranking ni, tapi untuk penggunaan harian memang rasa sedap je. Buka aplikasi laju, multitasking okey, nak gaming yang ringan pun masih rasa smooth je. Dan dia punya bateri pun tak nak kalah juga, yang mana dia ada bateri sebesar 6500 mAh. Phone nipis tapi Infinix boleh masukkan kapasiti bateri yang besar 6500 mAh dan pengecasan dia pun just nice je. Dia ada 45W. Untuk kamera pula dia hadir dengan 50MP kamera utama. So hasil dia cukup cantik, detail tajam. Cuma warna Infinix ni dia macam over process sikit lah. So warna tu nampak macam terlalu warna yang vivid, but still okay untuk kita guna. Jadi kita boleh dapatkan Infinix Note Edge ni sekitar RM970. Baiklah, tempat kedua jatuh kepada Poco M8 5G. Bila cakap pasal phone budget ni, Poco memang susah nak lawan. Design dia kali ni lebih modern dengan frame yang flat dan kamera modul pun nampak premium. Walaupun harga dia tak mahal, tapi bila pegang phone Poco ni memang tak rasa macam phone budget sikit lah. Yup, dia ada semakin premium lah berbanding yang sebelum ini. Display dia menggunakan skrin AMOLED 6.77 inci dengan refresh rate 120Hz. Even dia punya peak brightness pun tinggi sehingga 3200 nits. Yang ni memang mewah lah untuk kategori harga dia. Warna memang hidup, hitam pun nampak pekat dan bila guna bawah matahari pun masih jelas. Untuk performance dia pula, Poco M8 5G ni dia kosongkan oleh Snapdragon 6 Gen 3 dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB, LPDDR4X dan storage dia up to 512GB. Besar gila. Boleh katakan storage paling besar lah bagi segmen bawah RM1000 macam ni. Jadi untuk penggunaan harian dan nak gaming yang ringan atau nak buka banyak aplikasi serentak, edit gambar semua tu, phone ni mampu berikan performance yang lancar. Bateri dia pula 5520 mAh dan pengecasan sepantas 45W. Memang cukup lah. Memang cukup selesa je untuk kita guna seharian. Dan tak perlu risau sangat pasal bateri dia cepat habis. Yup. Walaupun dia bukanlah paling besar sampai 6000, tapi 5520 mAh ni cukup je sebenarnya untuk bertahan dalam sehari. Baiklah, untuk kamera dia pula hadir dengan kamera utama 50MP dan kamera selfie dia 20MP. Hasil gambar waktu siang memang cantik. Dia ada detail yang sangat baik. HDR dia pun agak kemas lah untuk kawal bahagian yang terang ataupun bahagian yang gelap. Dia punya HDR pun cukup mantap. Yang menariknya, telefon ni juga boleh rakam sehingga 4K 30fps. So, kita boleh dapatkan Poco M8 5G ni sekitar RM900 sahaja. Baiklah, tempat pertama bagi smartphone harga bawah RM1000 ni jatuh kepada Redmi Note 15 5G. Macam biasalah, Redmi Note series ni sentiasa berikan spesifikasi yang sangat berbaloi, terutamanya Redmi Note 15 5G ni. Dari segi design cukup mewah, pilihan warna dia pun menarik dan kalau korang perasan, design dia tak jauh beza pun macam Poco M8 tadi. Untuk display dia tersangatlah mewah bagi harga bawah RM1000 macam ni. Dia datang dengan AMOLED 6.77 inci, resolusi yang tinggi, refresh rate 120Hz. So warna dia sangat cantik, warna yang vibrant. Memang best lah kalau kita nak layan movie, nak main game. Cuma display dia ni slightly curve sikit lah, tapi taklah curve yang teruk sangat.
dan brightness dia pun tinggi. Memang tak ada masalah kalau kita nak guna dekat outdoor. Untuk performance pula, phone ni dikuasakan dengan Snapdragon 6 Gen 3 dipadukan pula dengan RAM 8GB LPDDR4X. So dari segi performance memang tak ada masalah lah. Phone ni mampu running dengan sangat lancar. Kalau tengok dia punya setup, chipset yang digunakan, RAM yang digunakan, lebih kurang sama je macam Poco M8 tadi kan. Sebab ya, diorang pun macam satu family juga. Untuk bateri dia pula sebesar 5520 mAh. So cukup besar, cukup untuk tahan dalam seharian, and pengecasan dia pun 45W. Macam sama je macam Poco tadi. Baiklah, untuk kamera dia, okey, yang ni lain daripada Poco tadi tu. Dia punya kamera ni datang dengan 108MP kamera utama dan juga ada 8MP ultra wide. Jadi untuk hasil dia, boleh katakan ini antara yang paling cantik dan konsisten lah dalam top 5 ni. Warna dia cantik, natural, HDR dia pun mantap. Dia punya pengawalan cahaya ni memang sangat baik. Dan untuk rakaman video pun dia boleh merakam sehingga 4K 30fps. Jadi kita boleh dapatkan Redmi Note 15 5G ni dalam RM999 bagi 8GB plus 256GB. So inilah dia 5 phone terbaik harga bawah RM1,000. Ini aku punya pilihan lah. So kalau kawan-kawan, family members yang mana yang tengah cari phone bajet bawah RM1,000, mungkin boleh cuba recommend 5 phone terbaik ni. Seriously, ini antara yang cukup berbaloi lah untuk kita beli. Okay guys, nampaknya ini saja video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.